Mengapa kapal terbang tidak melintasi Kaabah? Misteri atau logik? Pernahkah anda terfikir, kenapa tiada kapal terbang yang terbang tepat di atas Kaabah? Adakah ini satu misteri, keajaiban, atau sebenarnya ada penjelasan logik di sebaliknya? Jika anda melihat peta penerbangan dunia, anda akan dapati bahawa Mekah, bandar suci umat Islam, hampir tidak pernah berada dalam laluan penerbangan utama. Walaupun terdapat ribuan kapal terbang melintas di langit setiap hari, ruang udara di atas Kaabah tetap kosong dan bebas daripada lalu lintas udara. Apakah sebab sebenar di sebalik fenomena ini? Jom kita bongkar satu persatu. 1. Zon larangan terbang, keputusan Kerajaan Arab Saudi. Salah satu sebab utama mengapa kapal terbang tidak melintasi Kaabah ialah kerana Kerajaan Arab Saudi telah mengisytiharkan ruang udara di atas Masjidil Haram sebagai no-fly zone atau zon larangan terbang. Ini bermakna, tiada pesawat dibenarkan terbang di atas kawasan ini. Ini adalah peraturan rasmi yang dikenakan ke atas semua pesawat, termasuk pesawat komersial, tentera, dan pesawat persendirian. Semua jenis penerbangan mesti mematuhi peraturan ini tanpa pengecualian. Larangan ini dibuat atas sebab keselamatan dan juga penghormatan kepada kesucian Masjidil Haram. Langkah ini memastikan bahawa kawasan suci ini dilindungi daripada sebarang ancaman udara. Cuba bayangkan, jika tiada larangan ini, pesawat mungkin akan lalu lalang di atas Kaabah setiap hari, mengganggu ketenangan jutaan jemaah yang sedang beribadah. Oleh itu, Kerajaan Arab Saudi telah mengambil langkah ini untuk memastikan kawasan suci tetap terpelihara dan bebas daripada gangguan luar. 2. Faktor geografi Mekah dikelilingi pergunungan. Selain faktor peraturan, ada juga sebab geografi yang membuatkan pesawat tidak melintasi Kaabah. Selain faktor peraturan, ada juga sebab geografi yang membuatkan pesawat tidak melintasi Kaabah. Mekah bukanlah kawasan yang rata seperti kebanyakan bandar utama dunia. Sebaliknya, ia dikelilingi oleh banjaran pergunungan yang tinggi. Ini menyebabkan arus angin dan tekanan udara di kawasan ini tidak stabil, yang boleh memberi kesan kepada penerbangan. Bagi juruterbang, laluan udara yang paling selamat ialah yang mempunyai angin yang lebih stabil dan kurang halangan geografi. Oleh itu, kebanyakan laluan penerbangan antarabangsa dirancang untuk mengelakkan kawasan berbukit dan pergunungan seperti Mekah bagi memastikan perjalanan yang lebih lancar dan selamat. 3. Tidak ada keperluan laluan udara terus di Mekah. Mekah adalah sebuah bandar suci yang sering dikunjungi oleh jutaan umat Islam setiap tahun. Satu lagi faktor penting ialah keperluan laluan penerbangan. Laluan udara yang selamat dan efisien adalah keutamaan bagi semua negara. Jika kita melihat peta laluan udara global, kebanyakan penerbangan antarabangsa tidak memerlukan pesawat untuk terbang terus ke Mekah. Ini kerana laluan alternatif yang lebih efisien tersedia. Lapangan terbang utama di Arab Saudi seperti lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh terletak di luar Mekah, memberikan kemudahan kepada penumpang untuk sampai ke destinasi mereka tanpa perlu melintasi Mekah. Jadi pesawat tidak perlu melintas di atas bandar suci itu untuk sampai ke destinasi mereka. Ini memastikan keselamatan dan kesucian Mekah tetap terjaga. Jadi dalam perancangan penerbangan, Mekah bukanlah laluan udara utama, dan ini menyebabkan pesawat secara semula jadi mengelakkan kawasan tersebut. Jadi dalam perancangan penerbangan, Mekah bukanlah laluan udara utama, dan ini menyebabkan pesawat secara semula jadi mengelakkan kawasan tersebut. Menghormati kesucian Kaabah dan ibadah jemaah. Dari sudut keagamaan, Kaabah merupakan tempat paling suci dalam Islam. Setiap hari, jutaan umat Islam dari seluruh dunia menunaikan solat dengan menghadap Kaabah
dan ratusan ribu orang mengelilinginya ketika menunaikan tawaf. Sebagai tanda penghormatan, larangan penerbangan ini juga bertujuan untuk memelihara kesucian ibadah yang berlangsung di sekitar Kaabah. Bayangkan jika pesawat berterbangan di atas Masjidil Haram, tentu ia boleh menimbulkan gangguan bunyi bising, bayang-bayang besar dari pesawat yang menutupi kawasan ibadah, atau lebih teruk lagi, risiko kemalangan udara yang boleh menjejaskan keselamatan jemaah. Oleh itu, larangan ini bukan sahaja bersifat teknikal dan keselamatan, tetapi juga merupakan tindakan yang menghormati simbol utama Islam. Oleh itu, larangan ini bukan sahaja bersifat teknikal dan keselamatan, tetapi juga merupakan tindakan yang menghormati simbol utama Islam. Kesimpulan, tiada misteri, hanya logik dan hormat. Jadi setelah kita membongkar semua sebab ini, kita boleh simpulkan bahawa tiada unsur mistik atau misteri yang menghalang kapal terbang daripada melintasi Kaabah. Semua ini adalah hasil kajian dan analisis yang teliti. Sebaliknya, ia adalah hasil gabungan beberapa faktor, iaitu peraturan ketat dari Kerajaan Arab Saudi, zon larangan terbang, keadaan geografi yang kurang sesuai untuk penerbangan, seperti kawasan berbukit dan cuaca yang tidak menentu, tiada keperluan laluan udara langsung di Mekah, kerana laluan lain lebih efisien, dan penghormatan terhadap kesucian Kaabah dan jemaah yang beribadah, yang menjadi keutamaan. Semua faktor ini menunjukkan bahawa kapal terbang tidak melintasi Kaabah bukan kerana ia mustahil, tetapi kerana ia tidak perlu dan tidak dibenarkan atas sebab-sebab yang sangat logik. Jadi, jika ada yang mengatakan bahawa terdapat medan magnet misteri, tenaga gaib, atau teori konspirasi yang menghalang pesawat dari terbang di atas Kaabah, sebenarnya itu hanyalah mitos. Jangan lupa subscribe. Itulah jawapan kepada persoalan menarik ini. Jika anda suka video seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe di channel Bawah Bayu untuk lebih banyak fakta menarik dan ilmu bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Itulah jawapan kepada persoalan menarik ini. Jika anda suka video seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe di channel Bawah Bayu untuk lebih banyak fakta menarik dan ilmu bermanfaat. Jumpa lagi di video seterusnya. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung video kita. Jom kita luangkan sedikit masa untuk menghayati keindahan dan kesucian kota Makkah. 10 second video of Makkah Place. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang.